Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episod yang telah lepas, saya dah bagi tentang suku kata tertutup ya. Suku kata tertutup di antaranya yang telah saya bagi iaitu huruf apa? Huruf mim ataupun bunyi boleh bunyi, dan juga huruf sin ataupun bunyi ataupun dan juga huruf ra ataupun bunyi r, dan juga huruf ta ataupun berbunyi t. Itu sebagai di antaranya yang saya bagi pada episod lepas untuk guna jadi sebagai suku kata tertutup. Suku kata tertutup iaitu tu sekut tu lah di antara tu sekut. Sesudah kita lacak dah anak didik kita tu meher dah suku kata terbuka. Gapo suku kata terbuka iaitu kam hak pesing ada serak saja. Kam pesing ada serak saja, tidak ada tu sekut. Contohnya hati, dahi, hari, maju, baju, biru, kira. Ni contohnya kelima-kelima hak pesing ada terus serak saja, panggil suku kata terbuka. Maka mari pula kita mari kenal suku kata tertutup pula untuk nak berlatih anak kita Ayat lepas saya bagi 4 huruf di antaranya suku kata terbuka dan juga tertutup, dan juga hari ini kita mari pula ambil 4 huruf di antara suku kata tertutup. Di antaranya gambar kita tengok gambar. Contohnya lam ataupun lel. Kita buat nisa lagi buat contoh lagi. Tal, ban, tal, til, ka, til, tul, betul. Ini sebagai latihan di antaranya. Rah, rah, rih, sirih, ruh, suruh. Di antaranya kita boleh buat jadi latihan. Ataupun bunyi rang, sarang, ring, kering, rung, burung. Qaf ataupun bunyi ke, tak, katak, tik, itik, suk, masuk. Ini adalah di antaranya kita boleh buat latihan. Ini kita ambil huruf lam atau bunyi lel, dan juga huruf ha atau bunyi h, dan juga huruf ngo atau bunyi ngeng, dan juga huruf qaf ataupun bunyi ke. Teramai buat suku kata tertutup. 8 huruf saya bagi. Kita boleh buat latihan lagu ni. Ambil suku kata terbuka dulu, lepas tu mari gabung dengan suku kata tertutup, lepas cuba buat menjadi satu kalimah untuk dia mudah faham. Lagu ni lah latihan contoh sebagainya. Boleh buat ikut bersama insya-Allah. Lepas tu kita nak tengok episod akan datang pula. Kita nak berlatih lagu mana daripada suku kata terbuka, cuba mai buat pula suku kata tertutup. Tapi syarat kena mahir sungguh dah. Anak didik kita kena mahir, kena pasal, kena lacak sungguh dah suku kata tertutup. Bolehlah kita buat suku kata terbuka mahir dah. Bolehlah kita buat suku kata tertutup pula. InsyaAllah kita akan buat hari ke apa nama pula untuk nak berlatih supaya anak kita cepat boleh baca, dan juga kita boleh besar masalah payah baca dengan secepat mungkin. InsyaAllah jumpa pula pada esok akan datang. InsyaAllah. Sekian, wassalam.